Sekejap, aku dah buat dekat luar, kat dalam. Kalau cantik kat luar. Ni sekarang macam ni setting okey ah? Aku dah pening dah. Okey. Kau tak ada apa ucapan kat mak? I love you, Mak. Weh, kipas ni kipas. Aku dah jual. Suruh pakai tudung ni. Pakai tudung ni. Tengok ni. Apa? Mana pakai dekat lah. Tu macam mana ni? Aduh. Itu tak cantik eh? Tak boleh ni. Kosong je. Ni tu masalah je. Ya, macam mana photoshoot? Mak dah buka habis lah? Ini cukup. Ha? Ini cukup. Semua bagi tudung tu. Nak ambil gambar? Nampak market je lah. Dia dah tahu dia. Tu macam mana ni? Nampak market lah. Nanti kan ada orang datang. Mak mesti cari cantik lagi. Nampak rambut sikit. Tengok. Nenek pun tengah. Dia cakap lagi. Jap. Abang maghrib. Oh, iya kan, Mak? Habis macam mana ni? Hidup kan sejak hidup kan aku ambil video. Siapa tu? Apa sayang? Sudah. Tak jadi ni. Cepat lampu. Hantar sampai. Ada. Selamat. Ni ada. Aku guna lighter tu ke? Aduh mak, lighter aku dalam kereta tu. Tak boleh ni boleh. Lighter aku tu senang je. Cepat dua. Patutnya lighter yang tembak tu. Tu yang tembak tu senang je. Ada tapi mana tak? Ni ada angin tu, kalau ada angin mati habis semua. Stop. Air kecil ni apa ni? Okay, cepat. Abah aku cepat, aku dah siap ni. Aku tak nak apa ni kecil. Mak dah siap belum? Mak baru betul-betul. Nampak. Ya kau, kita tidur kat lampu mak tak siap lagi. Lilin dah habis. Macam ni. Biasa lah. Ni kena. Sekejap. Korang stand by. Mak ada orang datang. Mak ada orang datang. Cepat. Janganlah kau tak basuh. Cepatlah mak. Okey. Cepat mak. Cepatlah mak. Dia pakai basuh lah. Bukan paksa. Yang desak-desak mak tak suka nanti mak kena bertendang. Mak ketendang eh? Dua orang sekarang satu Hari beli mati ya? Mak kata jangan paksa-paksa. Hari beli mati? Hari dah beli. Dah masuk? Tak tahu. Kena matiin kipas lah. Macam ni? Air mata beli? Dah. Dah masuk ke? Dah masuk? Dah masuk lah. Habis? Adik kau pula cakap, Mak, dah ada orang datang. Aku dah tadi, tapi mak dah tunggu lah, dah boleh dah boleh. Tadi cakap, buat cakap. Kau jangan pasal-pasal mak. Nanti mak kena bertendang. Jangan gabrau, jangan gabrau. Relax. First time. Cepat. Mana? Aduh. Dah ramai kawan-kawan mama datang? Mak panggil tadi dia orang segan nak masuk. Mana? Dah keluar. Kak Timah. Happy birthday to you. Happy birthday to mama. Hari ayah. Happy birthday to you. Siapa habis sini.
Allah selamatkan mak ayah Arif. Selamatkan kamu. Woohoo! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday mak ayah Arif. Happy birthday to you. Yeah, boleh tiup. Mau tiup. Ayah. Air sikit. Air sikit, re, settle. Oh, gila lah, tapau 3. Wait, so kena prank ni. Mak, ramai kena prank ni. Serah lah kau. Mak lambat, mak nak bertendang pula. Biarlah dia masuk je. Okay, terima kasih. Mantap. Masuk. Masuk. Ya. So, happy birthday mak ayah Arif. Sekarang hari enjam. Mendapat. Kat situ. Mana? Sini. Sana luar sini. Mak ayah Arif. Memang betul lah mak ayah Arif namanya. Mak ayah Arif. Oh, ikut turutan ke macam mana? Tak ikut turutan lah? Tak. Patutnya Arif dulu kan? Arif ayah. Oh, tapi ni okey, mak ayah Arif okey. Okey, Arif. Mana Arif? Sedap lah lagunya jadi. Jadi dong ni. Ya. Pas. Tak ada macam korang. Settle surprise. Macam mana okey ya? Berjalan Tak, lancar. sekarang Arif dah pening. Siapa yang Rasain no. Arif kau gini. Oh, pusing. Jap nak. Dengar. kan dapat kena je kau kena Rik. Jadi kau sini tak gambar dia? Kat sini. Ni video. Oh, video ah. Boleh je, gambar boleh tak? Kau nak gambar ke video ni? Okey, aku gambar boleh tak? Ini video dulu. Arif kena Mak ayah Arif kena. Ni. Yeay. Cuap. Sudu. Bina boleh bina. Bina masak nugget. Siap nugget. Tak, korang memang langkah kanan. Yeah. Selamat hari lahir, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan lagi kebahagiaan, kesenangan. Amin. Ada apa ucapan? Tak ada. Bina. Tak ada ucapan Kak Mak Ayah Arif. Selamat hari lahir, semoga berjumpa, semoga diberikan rezeki selalu dari Aileen. Selamat hari jadi Mak Ayah Arif, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan sihat selalu. Amin. Kau tahu tak tadi Arif kena prank? Kita nak prank ayah, nak prank mak atau dengan ayah terkena. Arif terkejut dah. Aku cakap, Arif kau panggil mak Arif, cepat Arif. Mak punya birthday sudah. Dengan Arif macam kena. Tahu semua kena prank. Semua kena prank. Ngam gila dah aku cakap tadi. Kita panggil orang luar, tak sempat. Datang orang luar. Settle. Jadi. Ini tengah buat apa ni? Macam mana lah, Arif nak. Arif nak? Arif dia kata birthday boy lah. Tak. Ini advance lah. Birthday boy ini advance. Settle. Patutnya orang lain ni, tapi tiba jadi orang lain. Apanya? Ada lain apa? Patutnya kawan Pina. Kawan Pina? Ni dah jadi orang lain lah? Dia jadi orang lain pula. Okey tu, tiba-tiba datang. Settle. Oh, kawan Pina segan. Oh, dia segan lah? Dia dah ajar? Serius lah? Ajak datang belum bincang lah. Oh, tak bincang yang ni lah. Dah datang buat bincang. Tapi tak jadi datang? Jadi? Tu tengah chat? Gaduh lah? Gaduh.